Hi guys, hari ni saya nak buat korang pergi showroom Laura Curtain. Okay, so Laura Curtain ni kita ada dekat Vista Valley semenyih tau. Okay, korang boleh waste je Laura Curtain and korang naik kat tingkat 1 and bila korang masuk, the first thing yang korang akan nampak adalah wallpaper. Specialnya Laura ni, korang boleh custom printing wallpaper mengikut design yang korang nak. So apa yang korang nak, kita akan buatkan. Ada macam-macam design juga yang korang boleh pilih. So korang boleh datang je dekat Laura Curtain di Vista Valley semenyih. Okay, next kita pergi ke section blinds. Dekat Laura ni ada pelbagai jenis design dan material yang korang boleh pilih untuk korang cantikkan tingkap dekat rumah korang. Macam dekat belakang saya ni, nama dia Dream Blinds. Menarik kan? Untuk zebra blinds pun kita ada macam-macam warna. Untuk korang yang nak custom printing blind sendiri pun boleh. Memang boleh sangat lah. Okay, next kita ada section curtains. Nampak tak korang? Macam-macam design dan pilihan yang korang boleh pilih. Mesti korang akan rambang mata punya lah. Tapi jangan risau, kita pun akan sharekan tips macam mana nak decide untuk pemilihan langsir. Bukan tu je, kita pun ada katalog tau untuk korang tengok sendiri and rasa macam mana kualiti kain yang kita ada dekat Laura. Selain tu, korang pun boleh pilih jenis batal langsir yang korang suka dan boleh custom jenis lipatan langsir yang korang minat. Bukan tu je, side hook pun kita ada pelbagai jenis, korang boleh pilih je. Kita pun ada consultation area untuk korang dapatkan free consultation dan juga free on-site measurement. So, kalau berminat, boleh datang ke Laura Curtain di Vista Valley semenyih. Jumpa dah di sana.